Dulu aku ingat kan, waterjet ni bila aku ada, aku boleh settle banyak kerja lah. Macam basuh kereta, cuci aircon kan, sebab aircon kan. Tapi ternyata tak berfungsi untuk aku. Sebab kalau guna untuk cuci aircon, aku dah try tu, memang bersepai, memang berlemuh situ. Sebab pressure dia kuat sangat. Jadi aku dapatkan ni, untuk mengelakkan apa cucian kita mengganas sangat, aku beli ni aircon cleaning kit. Ni dia punya waterjet, itu dia punya inlet hose masuk ke dalam baldi ni, kita punya reservoir. So dia akan keluar outlet ni ke nozzle ni. Padu geng, dia lembut saja. Contoh nampak nozzle panjang ni kita boleh selit jauh-jauhan. Contoh ke tempat-tempat sempit, belakang outdoor, belakang indoor punya pun. Tapi nak belakang indoor kena buka dia punya apa roller tu kan. Lagi yang aku suka pasal nozzle ni dia adjustable. Ini yang biasa kan, nak muncung, nak kembang, nak api ayak darah, semua boleh. Adjustable kat sini. Dan dia punya tempat pegang ni pun sedap. Dia punya gas. Apa yang aku dapat dalam set ni, satu canvas yang besar ni, kira nak pakai untuk aircon 2.0 lepas. Untuk yang center tu tak tahulah. Lepas tu cleaning kit ni yang jenis bagi foam kan, memang khas untuk indoor punya. Dan yang utama dia waterjet dia. Memang puas hati pakai geng. Tak bersepah sangat, tak berkecah sangat aku punya tempat kerja. Sebab memang wire dia pun panjang, rasa dalam 7 meter kot dia punya hose outlet ni. Paling penting dia punya charger, dia punya incoming current ni. Yang ni 3 pin. Tada! Mudah kita buat aja. Jadi kalau hampa nak mudah, nak senang, nak cuci aircon sendiri, jimat. Dapatkan tu Daddy tu cleaning lah. Aircon cleaning kit. Dah satu set lah. Mudah. Tak mahal mana. Boleh jimat. Banyak set aircon apa boleh buat. Banyak unit. Peluh.